Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Podcast The Amin Idris Show pada malam ni membawa seorang tetamu, seorang pendakwah muda yang menjadi idola ramai anak muda. Beliau tidak lahir dari mana-mana program reality tetapi membina nama dengan gaya dan caranya tersendiri. Di atas nama Tarbiyah Sentap, walaupun pada awalnya ada kritikan mengatakan bahawa apa ni, tarbiyah mana boleh sentap-sentap. Tetapi beliau ada penjelasannya dan akan dikongsikan dalam podcast pada malam ni. Seorang hafiz menyambung pelajaran di Mesir dan sempat merasai 10 bulan pemerintahan Morsi di Mesir. Namun demikian disebabkan krisis di Timur Tengah, beliau terpaksa pulang ke tanah air menyambung pelajaran, kemudian menubuhkan Tarbiyah Sentap. Dia berkembang maju sampai ke hari ini dan beliau telah menulis 25 buah buku dan percayalah ada banyak lagi pada masa akan datang. Dan tak cukup dengan itu, mempunyai syarikat rakaman dan kini mempunyai 9 artis di bawah naungan beliau. Dan nama beliau mula disebut-sebut di kalangan pelajar sekolah rendah akhir-akhir ini kerana beliau cover lagu-lagu di dalam K-pop Demon Hunter membawa lirik-lirik patuh syariah. Jom kita berpodcast bersama dengan anak muda ini iaitu Ustaz Adnin Haji Roslan. Assalamualaikum Ustaz Adnin Roslan. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Anda masih ingat kita jumpa masa tu Kak Farah Hadiba? Betul. Dia bersungguh-sungguh. Dia kata kena panggil Ustaz Adnin ni. Dia berpotensi dan dia kata boleh ganti Amin Idris. Dia kata, hey, aku tak bersedia untuk dia ganti lagi kan. Dan bila muncul di rancangan Assalamualaikum, saya memang kagum lah dan terkesima dengan skill Ustaz Adnin. Sebenarnya ada kisah tu. Apa ceritanya? Ketika tu saya forum dengan Kak Farah Hadiba dekat UIA. Oh. Time tu umur saya 23 tahun. Masa tu umur? 23 tahun. 23 tahun. Forum tersebut pasal Palestin lah. Okey. Start daripada tu Kak Farah dia macam suka. Lepas tu dia jemput saya pergi Assalamualaikum. Ya betul, TV Hijrah. So pertama kali saya pergi itulah Kak Farah tak ada. Saya jumpa Abang Amin time on the way nak masuk tu. Betul. Kan? Betul. Lepas tu Abang Amin pesan pada saya, be humble. Oh, ente ingat anak saya ingat. Masya Allah. Apa pesanan mak saya? Amin, bagi sikit pesanan pada anak saya. So Abang Amin kata, be humble. Apa pun jadi be humble. Tu saya pegang lah. Wow. Lepas tu saya pergi rancangan first TV Al-Jirah tu, Kak Farah tak ada. Ketika tu saya memang first time masuk TV. Nervous. Ya. Lepas tu behave. Lepas tu beberapa hari lepas tu Kak Farah kata saya nak jemput sekali lagi. Tolong jadi diri sendiri. Jadi seperti mana yang ketika Adnin Forum tu. So dia jemput sekali lagi, dia host. Time tu saya jadi diri sendiri lah. Sejak tu saya sedar sometimes dalam nak berjaya ni jadi diri sendiri. Kadang-kadang kita takut sangat apa orang kata tentang diri kita. So kita cuba untuk menjadi orang lain. Betul. At the end of the day, selagi mana kita cuba untuk jadi orang lain, orang tak akan kenal lah sama kita. Ya. Sama juga saya punya konten start meletup. Start saya jadi diri sendiri. Dulu kalau saya nak buat konten, saya akan baca skrip. Saya akan buat skrip dulu. Prepare kau-kau masa tu. Prompt kan. Ya, prompter. Buat konten tu sambil baca skrip. Supaya saya fikir takut salah cakap ke apa ke. Tapi tak jadi diri sendiri lah. Tapi start saya jadi diri sendiri. Jawab soalan orang, jawab je. Rupanya orang suka diri sendiri saya tu. Ya. Lebih original lah. Lebih original. So pesanan kepada semua orang, jadilah diri sendiri. Okey, sebab itu Ustaz Adnin yang sekarang lah. Ustaz Adnin dulu hafiz kan? Alhamdulillah. 30 juzuk. Alhamdulillah. Dalam tempoh berapa lama? Setahun, di Al-Hira kan? Sekolah Menengah Islam Hira, Mahat Tahfiz Al-Quran Hira. Saya hafal setahun 9 bulan. Serius lah. Ramai lagi yang lagi laju. Bagi saya yang tak menghafal ni laju lah. Setahun 9 bulan. Setahun 9 bulan 30 juzuk. Adik saya ada 2 adik. Seorang setahun 7 bulan. Adik lah saya setahun 1 bulan. Kakak saya setahun 5 bulan. So saya paling slow lah sebenarnya. Tapi dalam family saya orang pertama hafal 30 juzuk. Itu saya bersyukur lah. Itu permulaan lah. Permulaan saya. Lepas saya baru kakak saya, lepas kakak saya, adik saya, lepas tu adik saya tu. PH, pencetus hafazan. Alhamdulillah. Tapi tadi kita sembang sebelum mula podcast kita, yang pernah jadi tetamu Amin Idris Show dulu, Ustaz Syed Ahmad Isra. Dia senior. Ustaz Syed Ahmad Isra tu dia senior saya. Dia berapa lama? Dia hafal 30 juzuk 6 bulan.
Serius lah. Dia hafal 30 juz 6 bulan. Lepas tu PMR dia straight A, SPM dia straight A, Mumtaz dia terbaik Malaysia, STAM terbaik Malaysia. Dia degree kat Mesir dia terbaik Wafidin. Dia memang genius lah. Ui, brilliant lah. Brilliant. Dia adalah seorang ustaz yang sangat brilliant. Ya. Dan time sekolah dulu, kita orang terkenal dengan satu jawapan dia, which is orang tanya kenapa ambil bidang agama. Selalunya orang yang dapat straight A bagai semua tak ambil bidang agama. Tapi dia ambil bidang agama. Ambil sains kan. Dia ambil sains kan. Dia ambil sains tau, SPM tu. Dia straight A, dia ambil sains. Kenapa dia tak sambung degree in medik ke apa ke? Kenapa dia ambil bidang agama, bidang syariah? Dia kata sepatutnya orang-orang pandai lah kena ambil bidang agama. Masya-Allah. Itu pesanan dia pada kami junior-junior ni. So saya pun buat benda yang sama. Saya dapat 9A SPM. Saya sambung bidang agama kat Mesir juga. Adik saya pun SPM, adik saya 11A. Dia sambung ekonomi Islam. Kakak saya SPM 12A. Dia sambung Usuluddin Jordan. So sepatutnya orang-orang pandai-pandai ni lah yang kena ambil agama. Sebab orang ingat agama ni senang. Oh, kau ambil agama ke? Senangnya. Susah. Tak semudah yang disangka. Sebab tu nak faham agama dia sampai mati sebenarnya. Betul. Nak kata susahnya nak faham agama betul-betul sampai mati perjuangan nak faham agama. Sebab ilmu Allah tu sangat luas. Sebab itulah perlu orang-orang yang pandai untuk masuk dalam bidang agama ni. Wish. Itu kata-kata yang sangat berinspirasi kan. Tapi yang saya suka Sa'adin 9A, adik 11, lepas tu 12 Kakak 12. Kakak 12. Kira saya paling tak pandai lah. Paling tak pandai tapi 9A lah. Alhamdulillah lah. Masya Allah. Daripada sekolah Al-Hira sambung ke Mesir, dalam bidang apa Ustaz? Saya ambil ulum Islamiah. Oh. Saya lepas habis SPM, saya sambung STAM dekat Akademi Kita Muslimin. Alhamdulillah dapat mumtaz. Masya Allah. 9 mumtaz 1 jajidan. Uish. Alhamdulillah. Berapa? 9 mumtaz 1 jajidan. Brilliant Ustaz. Tak. Itu saya belajar sampai pukul 3 pagi setiap hari. Saya tak pandai, saya bukan budak pandai. Saya daripada tapi pulun lah. Saya daripada dulu saya ada satu, saya malas. Sebab tu saya tak berjaya. Start SPM tu saya cuba kenal diri saya, aku ni kalau nak something aku kena pulun lebih sikit. So saya push diri, saya tidur pukul 3 pagi setiap hari. Start tu alhamdulillah tiba-tiba first time SPM dapat cemerlang. Saya daripada sekolah dah tak pernah dapat cemerlang apa-apa. SPM tu pertama kali. Ustaz ambil PMR ke PT3? PMR berapa A? Sikit lah. Malu. Trial pun banyak fail. Okay. Saya bukan budak pandai lah. Tapi itu satu poin penting tau. Maknanya PMR tak berapa okey. Tapi SPM 9A. Alhamdulillah. Maknanya semua orang boleh bangkit lah. Betul. Lepas tu STAM saya pun awal-awal tu rosip tu biasa lah. Rosip. Dia cukup syarat lah. Lepas tu STAM ni 10 subjek. Kalau satu rosip, semua rosip. Satu gagal walaupun 9 mumtaz, satu rosip kira macam rosip. Macam semua gagal lah. Itu susahnya STAM. So apa saya buat, saya tidur pukul 3 pagi lah setiap hari. So belajar, hafal semua nota. Saya buat nota untuk semua subjek. Alhamdulillah. Sebab saya memang nak pergi Mesir. Cita-cita saya daripada sekolah, aku nak pergi Mesir. Sebab senior-senior saya semua yang power-power, semua pergi Mesir. Kita orang time sekolah tu, kita orang hantar senior-senior nak pergi Mesir, kita pergi KLA sama. Nak ambil semangat diorang kan. Ya, kira macam weh hebat lah abang senior. So nak jadi macam diorang, Dan alhamdulillah dapat pergi Mesir. So dapat pergi Mesir tu antara doa yang termakbulkan lah. Allah. Adakah parent Ustaz Adin pressure untuk SPM masa tu? Ke dia orang relax? Tak. Oh ya? Macam mana dorongan ibu bapa Ustaz Adin? Mungkin kakak saya kena pressure. Okey. Adik-adik saya lain saya tak pasti. Tapi saya tak di pressure sebab saya tak pandai. So mak saya pernah kata, ni jadi orang baik pun cukup lah. Dia kata gitu. Sebab saya, dia tahu anak dia kan. Potensi cik anak berbeza kan. Saya tak tak ada potensi. Babak akademik macam teruk je. So mak kata tak apa, yang penting jadi orang baik. Tapi saya fikir titik saya berubah tu bila saya fikir, aku besar nanti aku nak jadi ustaz. Saya memang daripada sekolah dah nak jadi ustaz. Saya pun tak tahu kenapa. So aku nak buat dakwah.
Tapi kalau buat dakwah, akademik teruk, siapa nak terima? Lepas tu saya fikir lagi, aku ni sekolah agama. Patutnya budak sekolah agama lah yang pandai, yang rajin. Tapi kenapa aku bodoh, kenapa aku malas? Aku ni orang Islam. Patut orang Islam lah kena pandai. Kenapa aku bodoh? Saya banyak tanya diri sendiri. Start tu saya kata, tak boleh jadi. Orang putih kata self-talk maksud tu. Bagi saya muhasabah diri adalah kunci terbaik untuk berubah. Sedar diri tu. Dan start tu saya push diri saya lah. To the limit. I see. Saya asah sampai tajam. Daripada tumpul, belakang parang pun boleh jadi tajam. Betul. Ush, power. Dan bila pergi Mesir, Ustaz Adnin sempat berada di zaman revolusi Mesir? Saya tak sempat revolusi. Saya pergi Mesir tu dalam keadaan Mursi dah menang. Oh, Mursi dah menang. Selepas revolusi Selepas revolusi. Bila Husni Mubarak jatuh, Mursi betul. jadi presiden. Sebab kalau dulu, kalau zaman sebelum revolusi, kalau usrah kat sana, kena diam-diam, kena rahsia-rahsia. Dalam gelap. Kalau nak baca buku-buku Haraki semua memang kena simpan dalam bawah bantal buku semua. Fatih Yakan, Eisenhower memang kena tangkap masa tu kan. Dulu-dulu. Tapi bila saya pergi Mesir, ketika tu Mursi dah menang, kita orang dah terbukalah nak baca buku-buku Said Qutub, buku-buku Fatih Yakan, Ahmad Rashid semua tu. Ya. Alhamdulillah. Tapi 10 bulan je. Lepas tu Mursi digulingkan. Lepas tu peristiwa Raba'ah, kena tembak-tembak tu. Ustaz, ada sempat berada di medan Raba'ah? Saya tak pergilah medan Raba'ah tu. Tak boleh pergi kan. Tapi menjadi saksi melihat. Lepas tu terus dapat arahan balik. Saya balik. Lepas tu ketika tu tak tahu keadaan kat Mesir macam mana. So bincang dengan family. Sambung Malaysia. Saya sambung di Madinah International University, Mediu, dekat Shah Alam ketika tu. Lepas tu 2015 saya buat tarbiyah sentap lah. I see. Tapi patah balik masa zaman Mursi 10 bulan tu, Ustaz dapat rasa zaman pemerintah tersebut ke ataupun duduk dalam universiti? Saya dapat rasa lah Islam tu seronok lah. Tarbiyah tu jadi seronok lah apabila tidak dihalang. Kita boleh pergi program-program yang tokoh-tokoh ikhwan sendiri bagi ceramah. Ustaz sempat jumpa pimpinan ikhwan? Jumpalah beberapa. Saya antara cita-cita saya dulu memang nak jumpa pimpinan ikhwan sebab saya pada sekolah lagi. Saya tak jumpa banyak. Okey. Tapi ada jumpa. At least jumpa. Saya seorang pun tak pernah jumpa. Tapi meremang. Sebab saya daripada sekolah baca pasal ikhwan. Kita baca buku macam sebut tadi Fatih Yakan, Eisenhower, Muhammad Rashid. Itu semua kita macam kalau rukun bai'ah. Hafal dulu asal bandar kan. So bila dapat jumpa tokoh-tokoh tu meremang sangat rasa izzah, haibah. Rasa seronok, rasa manis, rasa lazat lah tarbiyah tu. Saya bersyukur saya sempat merasai benda tu. Saya rasa kalau saya tak pergi Mesir, saya tak dapat momen-momen itu. Walaupun saya kat Mesir sekejap saja, 10 bulan. Saya boleh kata 10 bulan yang indah. 10 bulan itulah yang mengubah diri saya. Allahu Akbar. Totally berubah diri saya. 360 degree 180. So 180. Dia mesti balik kan. 180. Uish. So saya bersyukurlah. Lepas tu duduk pula dekat rumah-rumah ikhwah-ikhwah yang betul-betul ikut tarbiyah. Dekat rumah saya memang kita orang tak main game, tak tengok movie. Memang solat 5 waktu kat masjid. Kalau tak pergi masjid tu malu lah. Satu aib kan? Saya rasa sangat aib kalau tak pergi masjid macam tu. Memang bi'ah dekat rumah tu macam tu. Bi'ah solehah sungguh. Memang bi'ah solehah. Dan saya pilih untuk duduk kat rumah yang macam tu. Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Sebab dalam hidup saya, bukanlah hidup saya, hidup kita, ni ayah saya pesan lah. Time saya tengah down dulu, ayah saya kata, Nin, kat dunia ni, semua benda yang kita nak, kena push. Nak dapat gaji, kena push di bekerja. Nak kenyang, push di makan. Nak syurga, kena push syurga. Nak berjaya, push diri, kena belajar bagai semua. Bahkan kita lahir kat dunia ni pun push juga. Mak kita push, baru lahir kan. So jangan expect malas, lepas tu nak berjaya. Memang sunatullah Allah jadikan nak berjaya tu kena usaha. Bukan usaha tu yang menjadikan keberjayaan tu, tak. Hasil tu Allah yang tentukan. Tapi perintah Allah untuk usaha tu kena.
So kita berusaha bukanlah kerana kita rasa usaha kita lah yang buat kita berjaya. Tapi kita usaha kerana usaha tu adalah perintah Allah. Push. Dan kata-kata tu melekat sampai sekarang. Melekat. Memang kena push lah. Tulis buku pun push. Buat lagu push. Okay, fakta. Saya tak suka tulis buku. Serius lah? Saya dah tulis 25 buku. Masalahnya dah 25 buah buku. Alhamdulillah. Tapi saya menulis bukanlah terapi saya. Sebab setengah orang dia menulis, itulah terapi dia. Healing dia. Dia boleh disiplin menulis sehari 5 muka, sehari 5 muka. Ya. Saya bukan macam tu. Saya menulis dalam keadaan sangat tersakiti. Saya paksa diri. Bila nak siap. Tapi buku tebal-tebal. Itulah kata, dalam bila nak siap 25 buku. Alhamdulillah. Tapi saya tulis tu bukan sebab benda tu terapi ke apa, bukanlah minat, bukanlah hobi, tapi saya rasa tanggungjawab. Saya rasa tanggungjawab. Sebab bagi saya dah cuba buat macam-macam benda tau. Saya dah pernah berceramah, saya dah pernah buat lagu, saya pernah menyanyi, saya pernah berlakon, short film sendiri-sendiri kan. Saya pernah menulis. Impak paling tinggi adalah penulisan. Maknanya orang sangat terkesan dengan penulisan. Macam mana Ustaz tahu impak tu berlaku? Ramai sangat DM saya. Feedback. Yang asbab baca buku tu dia berubah. Ramai juga DM, Ustaz, lagu-lagu Ustaz alhamdulillah banyak bantu saya. Minggu lepas saya ceramah kat satu uni KL. Lepas tu time sesi sign buku tu, ada budak datang. Ada kata, saya tak suka jumpa orang-orang famous ni. Tapi saya nak jumpa Ustaz sebab saya pernah berjanji dengan diri saya. Kalau saya jumpa Ustaz, saya nak cakap terima kasih. So saya kata, kenapa? Sebab lagu Ustaz dah selamatkan saya daripada bunuh diri. Allah. So dengar tu meremang ke? Tak sangka suara aku yang tak sedap ni boleh menjadi asbab dia tak bunuh diri kan. Tapi lagu Ustaz ni ke lagu saya? Oh, Masya Allah. Dia kata dia dengar lagu Tuhan Aku Ingin Sembuh. Oh, lagu tu. So, tapi impak paling besar sebenarnya penulisan. Saya bagi satu fakta lagi. Okay. Imam mazhab ada banyak sebenarnya. Mazhab ada banyak sebenarnya. Yang kita tahu yang 4 tu lah. Kenapa 4 tu yang masih sustain sampai sekarang? Sebab mereka menulis. Yes. Penulisan itu hidup sehingga zaman sekarang. Kita boleh menelaah, mengkaji. Itu impak penulisan. Sebab itulah wahyu pertama pun Iqra, baca. Pentingnya menulis dan membaca dalam mengubah. Dan orang tak boleh membaca kalau tak ada yang menulis. Betul. So kerana itulah saya menulis. Ustaz punya semangat sekarang, selain pada kata-kata ayah tadi, kita memang hidup ni terpaksa, itu adalah perjuangan. Adakah prinsip perjuangan ini juga dibentuk melalui usrah-usrah? Usrah Ustaz daripada Al-Hira ke ataupun di Mesir? Daripada sekolah? Daripada Form 1. Daripada Form 1? Sama kita. Sama Sama kita. Alhamdulillah. Abang sekolah mana dulu? Saya dulu di SMKA Falahiyah. Tapi ada juga usrah-usrah semua tu. Kita memang daripada Form 1, kita ada usrah. Daripada situ kita dipantau oleh abang-abang senior dan juga alumni. Bila Form 3, mana yang selected akan jadi nakib pula. Form 4, dia akan buat dakwah fardiyah lah betul. Untuk jadi pimpinan badan. Lepas tu Form 5, lepas Form SPM pula ada lagi macam-macam tamrin. Betul. And kita punya ikatan tu sampai sekarang Syah. Betul. Hasil usrah. Tu saya lah. Sama lah. Sama. Macam mana usrah membentuk karakter Ustaz daripada Form 1 sampai ke Mesir? Sampai sekarang kot. Sampai sekarang. Saya boleh kata yang membentuk diri saya pertama mak bapak saya. Itu for sure. Mereka guru pertama saya yang saya sangat hargai. 50% mak bapak saya lah. Silap, 70% mungkin mak bapak saya. 30% adalah daripada merabi saya sebab saya ikut usrah. Oh, Masya Allah. Diorang memang, sejak saya ikut usrah, saya buat satu kesimpulan lah. Sebenarnya ramai lagi kat dunia ni orang yang lagi hebat daripada kita tapi dia tak famous. Betul lah. So bila kita famous, kita tak rasa kita power lah sebab kita tak lupa diri kan. Sebab kenapa saya banyak soalkan diri, kenapa dah banyak-banyak orang aku yang famous. Dekat rakan-rakan usrah aku, nakib-nakib aku, power.
1000 kali ganda lagi power daripada aku. Betul. Kenapa tiba-tiba aku famous? So benda tu membuatkan saya nak bangga pun tak jadi bangga sebab sedar aib banyak, kelemahan banyak. Tapi memang betul, ramai lagi orang power-power. Kena pula pergi TV Hijrah dapat nasihat pada Amin Idris, Be humble. Tapi itu hakikat lah. Bila kita duduk dalam suasana tarbiyah, kan, benda tu sangat lazat, sangat manis. Allah. Betul. Tapi benda tu yang hilang sekarang. Betul lah. Usrah kadang-kadang okay, mungkin kat sekolah-sekolah sekarang pun mungkin ada usrah. Tapi dia orang tak faham usrah tu apa. Dia pergi sekadar aktiviti curriculum. Dia orang tak macam kita dulu. Ada reason dia. Sebab dulu kita memang zaman-zaman ikhwan kat Mesir pun memang tengah hype. And zaman buku Haraki laku masa tu. Laku. So memang hiduplah tarbiyah di zaman tersebut. And masa tu kita bangga tau pegang buku Haraki. Pegang buku saja bagi nampak cover. Buku Mazayakni. Mazayakni Intimat Islam kan. Buku dakwah Fardiyah. Ya. Seronok pegang, dapat baca tu satu kebanggaan lah. Betul. Tapi zaman sekarang budak-budak dah tak kenal sama mana. Tak kenal. Budak dah tak kenal Syed Kutub, budak dah tak kenal. Nak sembang usul Ishrin tak payah. Usul loto apa tu? Kan. Rukun bai'ah apakah itu? Dan saya boleh kata itu satu benda yang menyedihkan jugalah. Kita dah hilang satu. Dan boleh kata merugikan juga. Merugikan. Kita dah hilang satu suasana dakwah. Satu budaya dakwah yang sangat membina. Yang benda tu sangat menyedih. So sekarang kalau saya pergi sekolah-sekolah bagi ceramah kan, saya dapat buat kesimpulan dia orang sangat dahagakan figure. Sangat dahagakan figure dakwah. Ya, sebab saya cakap pasal figure dakwah. Saya sekolah dulu, kalau saya nampak nakib usrah, nampak Presiden Badar kan, rasa itulah macam figure. Weh, macam tengok khalifah. Betul. Itu figure. Dulu idola. Figure dakwah kita bukanlah orang-orang famous. Betul. Tapi bukan influencer. Bukan influencer pun. Figure dakwah kita, guru kita, senior kita, betul, nakib kita, murabi kita. Tapi zaman sekarang nak kata dah tak ada budaya tersebut. Akhirnya budak-budak sekarang dia menanti-nanti influencer-influencer agama, tokoh-tokoh yang boleh memenuhi ruang kosong dalam hati dia. Kalau kena yang elok-elok kena yang haru. Betul. Dan sebab itulah saya masih teruskan buat konten-konten dakwah untuk mengisi kekosongan anak-anak muda juga sebenarnya. Supaya dia orang tahu nak ikut siapa, tahu nak contohi siapa. Maknanya sebagaimana kita pernah ditarbiyah, betul, Ustaz cuba untuk sampaikan lebih kurang sama. Betul. Allah. Apa kenangan paling indah selama Ustaz berusrah, bertamrin di Mesir ke, di sekolah ke? Banyak Ada beberapa momen-momen yang mengubah hidup saya lah. Saya pernah cerita juga sebenarnya. Di Mesir, saya sampai je Mesir, nakib saya pesan, Anin kalau nak jadi hebat, jangan main game, jangan tengok movie, jaga ikhtilat, dan pandai baca kitab Arab. Wow. Engkau buat 4 benda ni, engkau akan rasa keberkatan masa. So start tu saya tak main game lah. Sampai sekarang Ustaz tak main game? Adalah sikit-sikit dulu FIFA, tapi FIFA je lah. Saya saya main FIFA pun 7-8 tahun lepas kot. Itu FIFA yang zaman dulu. Saya tak pandai main sangat lah. Main pun happy-happy happy-happy lah. Member ajaan, tak kerti main sangat pun. Tapi memang benda tu. Dan sampai sekarang mengubah. Filem pun Ustaz tak tengok sangat kan? Saya dengan isteri memang tak tengok. Sampai sekarang? So cara kita orang menghiburkan diri, jalan, travel, makan-makan. So yang lagu Golden benda tu semua orang yang cerita lah? Orang cerita lah. Saya memang tak tengok. Avengers saya tak pernah tengok. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok. Iron Man. Malunya aku. Iron Man tak kenal? Tak pernah tengok. Last tengok zaman kecil Spider-Man tu. Oh, yang kartun tu. Bukan kartun, Spider-Man yang betul. Oh, ini yang zaman kecil lah. Yang, yalah. Peter Parker kan. Yang Peter Parker yang zaman dulu. Tak ingat jalan cerita tu. Dan benda tu mengubah hidup saya bila saya punya nakib pesan benda tu. Dan saya rasa keberkatan masa. Rasa sangat keberkatan masa tu. Antara momen-momen yang mengubah hidup saya juga, saya dulu kat sekolah bukanlah pelajar terpilih tau.
Dia ada usrah, ada ranking usrah kat Dia mesti sekolah ada saya. star dia Okay, kan. usrah budak-budak potensi satu grup. Apa budak-budak yang sesuai apa panggil safwatu mukhtarah. Orang kata bakal-bakal pelapis-pelapis pimpinan. Makan pimpinan lah. Dia orang satu usrah. Saya bukan usrah itu. Mesti ustaz yang follower. Saya usrah yang dengan budak-budak nakal. Tapi saya tak nakal. Okey. Itu saya pernah menangis. Kenapa aku usrah dengan budak-budak nakal tu? Tapi aku tak nakal kan. Aku tak nakal, aku baik. Tak adalah baik sangat, tapi saya memang budak nakal. Tak buat hal lah paling kurang Tak kan. buat hal. Saya rajin membaca buku-buku. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak terpilih untuk join usrah-usrah tu. So saya boleh kata zaman sekolah saya fikir-fikir balik. Saya macam tak banyak orang yang dakwah fardiah saya. Saya tak didekati sangat oleh senior-senior. Ya. So saya masih ingat, saya satu dorm dengan kawan saya. Yang kawan saya ni dia usrah yang star-star lah. Apa panggil usrah khas lah kira usrah kan. sulbah lah kata. Ya. So saya jealous dengan dia. Sebab hampir setiap malam nakib dia, senior dia lah, Ya. akan datang dorm kita orang, akan kejut dia, akan tarbiah dia. Ya. Tarbiah apa, kadang-kadang bawa tahajud sekali ke. Ya. Benda tu saya tak pernah rasa. Tapi ustaz jealous bila tengok. Saya jealous, saya menangis benda tu. Kenapalah aku tak dapat apa yang dia dapat. Lepas tu satu hari nakib dia tu tengah jalan nak jumpa anak buah dia tu. Kebetulan anak buah dia tak ada. Okey. Sebelum nakib dia keluar, saya panggil, "Abang, kenapa abang tak pernah jumpa saya?" Luah perasaan tu kan. Curhat tu. Kenapa abang tak pernah jumpa saya? Saya pun nak Juga kan. juga tarbiah macam tu kan. Sebab saya tak pernah rasa. Sebab tu saya kata 70% hidup saya jadi macam saya sekarang adalah mak bapak saya. Ya. Saya tak dapat sangat apa yang kawan-kawan saya yang star-star tu dapat. Ya. Dan saya jealous. Saya pernah menangis. Memang menangis teresak-esak pasal benda tu. Kenapa aku tak dipilih? Ya. Saya bukanlah nakkan jadi pelapis pimpinan ke apa. Saya tak nak pun jadi pemimpin ke apa. Cuma saya nak merasai kelazatan tarbiyah tu je. Tapi saya tak dapat benda tu. Sentak juga lah masa tu Nangis. Dan saya banyak effort sendiri juga. Time saya kat Mesir pun saya tak dapat juga usrah yang top-top tu. Oh masa tu. Dia kan usrah ada level-level Dia ada level dia. So saya level yang dan kan dia ada apa ta'rif, takwin, tanfiz kan. Dia ada level-level. Dia ada fardiah pula. So saya dapat level yang agak bawah. Ada sekali saya jumpa nakib saya menangis. Menangis gila-gila. Kenapa saya tak dapat level atas? So nakib saya kata, "Nin, level-level ni tak ada apa pun. Benda tu penilaian manusia. Yang penting kita ikhlas. Kita ikut tarbiyah ni bukan sebab nak level-level. Kita ikut tarbiyah sebab kita nak redha Allah. Boleh jadi ada sebab Allah tetapkan hantar dekat level yang bawah ni. Mungkin ada benda yang tak settle. Mungkin ada benda antara dengan Allah yang belum settle. So instead of hantar mengejar level tu, baik hantar settlekan benda yang tak settle." Pedih juga, suntap juga kata-kata tu. Saya diam situ. Uish. Muhasabah balik. Betul juga banyak syak dosa aku. Banyak gila aib-aib aku yang Allah tutup. So aku nak level-level tinggi ni apa? Nak penghargaan manusia ke apa? Lepas tu start tu saya muhasabah diri. Saya tengok balik kehidupan kawan-kawan saya yang level tinggi-tinggi. So saya ada satu rumah dengan seorang kawan dia. Okey. Kawan saya lah. Dia keluar. Satu hari tu saya pergi ke bilik dia, senyap-senyap sebab dia dah keluar. Saya buka dia punya kitab yang dia tengah baca, saya ternampak satu kertas jadual hidup dia. Jadual hidup dia. Tu Isnin sampai Jumaat. Ya. Okey, hari ni baca kitab apa? Okey, petang jumpa mad'u. Malam talaki dengan syekh ni. Pagi ni. Saya tengok tu Kagum terkasima. umur dia sama dengan saya. Saya sekolah sama dengan dia. Satu batch daripada dulu. Daripada sekolah. Member staff, lah. Member. So saya rasa level saya dengan dia sangat jauh. Dia macam fikir patutlah. Lepas tu saya pernah nampak dia tahajud seorang-seorang. Saya keluar keluar bilik, nampak dia tengah tahajud. Diri lama gila, rukuk lama gila, sujud lama gila. Aku tak adalah selama itu. Lepas tu kadang saya masuk bilik tengok dia tidur dalam keadaan tersengguk baca Quran. Allah. Start tu memang saya dah tak fikir pasal level-level. Kan patutlah kan. Memang saya fikir okey, baiki diri. Aku dah tak fikir pasal level. Aku hidup untuk Allah. So sometimes dalam hidup kita
kita banyak sangat mengejar penghargaan manusia tu. Betul. Dan itu yang terseksa tu, itu yang banyak menangis tu. Betul tak? Kita rasa hampa kan? Hampa dengan sebab tak dapat redha dan penghargaan manusia. Pengiktirafan manusia. Benda tu menyakitkan. Hidup untuk manusia ni sangat menyakitkan. Start tu memang saya apa orang nak fikir aku tak kisah. Asalkan aku dengan Allah. Sebab tu sekarang alhamdulillah sekarang saya famous. Tapi wallahi saya tak bangga sebab saya tahu saya dengan Allah macam mana. Saya banyak aib. Bukti famous tu anak saya pun bila sebut, oh pernah tengok ustaz ni kat TikTok. Alhamdulillah. Famous tu sebab penghargaan manusia je lah. Tapi benda tu tak ada apa pun. Saya banyak fikir aib saya je lah. Aib banyak tu. Sampai ada ulama kata aku tak tahu nikmat mana yang lebih besar, nikmat diberi istiqamah beribadah ataupun nikmat Allah tutup aib. Sebab kedua-dua tu sangat penting besar dan mahal. Masya-Allah. Bila ustaz balik ke Malaysia, sambung di Mediu, masa tu memang sambung usrah lagi ke ataupun? Ya, saya sambung usrah tapi bukan di universiti lah. Sebab di Mediu dia tak ada aktivism sangat. Tapi saya ikut usrah lah. Usrah di kawasan Shah Alam. Ya. Memang balik Malaysia je nakib saya tu dah passing saya dengan nakib Shah Alam tu. So saya ikut, dan bukan setakat saya ikut usrah, saya buat usrah juga. So ketika tu umur saya 20, saya balik Malaysia tu umur 20. Saya punya semangat dakwah time tu, seminggu saya pegang 3 usrah. Wow. Saya ikut usrah, mana saya dah ada satu nakib. Dah. Saya ada nakib usrah setiap minggu. Okey. Pada masa sama saya bawa 3 usrah. So usrah di technically 4 usrah. So 3 usrah di sekolah yang berbeza lah. So saya buat usrah dekat sekolah A, sekolah B, sekolah C. Lepas tu mungkin Ustaz buat usrah di sekolah. So satu usrah tu ada contoh 6 orang. Lepas tu kadang-kadang sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali saya akan kumpulkan semua anak-anak usrah saya dalam satu program untuk diorang berkenalan. Lepas tu saya bagi task juga di setiap usrah tu, contoh 6 orang. Okey, seorang pegang lagi 5 orang. Seorang pegang lagi 5 orang. Seorang pegang. Downline lah. So downline. So mindset saya ketika tu, aku nak masuk syurga je. So supaya setiap kita nak masuk syurga dengan amal kita tak cukup kan. Solat dah tak khusyuk, riak pula tu. Sedekah sikit kan. So antara cara pintas nak masuk syurga, buat dakwah. So kita akan dapat pahala orang yang kita dakwah tu sekali. Dan bayangkan saya buat dakwah, ada 6 anak buah usrah, setiap anak buah tu pun pegang lagi 6 orang, pegang lagi, so dia pahala yang berterusan. Benda tu yang saya harapkanlah daripada Allah SWT. Dia macam MLM. Ada downline. Sebab tu Allah kata dalam Quran, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak tak aku cerita satu perniagaan yang takkan rugi kan? Yang takkan rugi, yang paling menguntungkan, yang boleh selamatkan kamu daripada api neraka. So sebenarnya dakwah ni dia macam bisnes. Macam MLM, cari pelapis, downline. Dakwah pun macam tu juga, tapi bukan keuntungan dunia tu, tapi pahala akhirat tu lah. So saya buat benda tu lah dan saya seronok buat usrah tu. Saya rasa dunia dakwah di media sosial ni dunia tipu-tipu lah. Dakwah yang sebenar tu bila kita berdepan dengan manusia, membina manusia, benda tu yang lebih intens sebenarnya, yang lebih mencabar. Ustaz masih, sebab usrah tu sendiri bagi yang tak tahulah, maksudnya keluarga. Ustaz masih lagi connected, masih lagi berhubung dengan ahli usrah yang lama. Mesti. Betul lah. Ukhuwah tu. Itu yang jadi keindahan ukhuwah kan? Betul. Bila kita berukhuwah bukan kerana dunia. Bukan kerana kepentingan. Bukan kerana dia ramai follower kan? Ramai follower. Dan diorang tu kawan dengan saya daripada saya bodoh-bodoh dulu. Sampailah saya dah ada nama sekarang. Diorang layan saya sama. Dan benda tu membuatkan kita maintain humble kan? Seronok. Dan saya pun bila jumpa diorang pun, saya tahu diorang memang lagi power daripada saya pun. Cuma tak dikenali je. Dan kadang-kadang orang macam tu lah menjadi rujukan kita. Betul. Kan? Macam saya sendiri pun, contohnya bila ada satu ayat Quran, kita lupa, kita tahu maksud dia, tapi kita lupa ni daripada Sa'adi ke, daripada Ibn Kathir ke. Maksud tu lah saya akan call, Syekh, ni Ibn Kathir ke, Sa'adi ke, Tabari ke? So jadi mudah. Bila hadis kan, Syekh, ni sahih ke Hasan sahih ke apa?
kita kadang-kadang, yelah, bukanlah ingat sangat kan. Betul. Tapi dia orang ingat kan. Dia orang boleh ingat on the spot. Cuma dia tak famous je, betul tak? Betul. Ustaz macam tu juga tak? Betul. Saya contoh ada seorang murabi saya, Ustaz Fauzi Asmuni kalau kenal. Oh, Fauzi Asmuni. Dia punya sirah Power. terlalu power. Dia kalau ceramah tu macam air. Mengalir. Dan dia punya storyline tu, dia bercakap tu macam dia menulis. Mesti dia sebut nama sahabat tu sebiji kan. Macam kita, menurut sahabat Nabi. Kadang-kadang. Memang dia bukan sejarah Islam je. Sejarah Melayu, sejarah Barat, memang dalam kepala dia. Memang power. Itu antara murabi saya yang saya sangat kagumi. Daripada zaman sekolah. Semoga Allah berkati dia. Moga Allah bagi syurga lah pada guru-guru saya. Ustaz Rusdi Alias, antara guru saya yang sangat hebat. Banyak nak sebut satu-satu. Okey, bila Ustaz nak memulakan tarbiyah sentap kan, masa tu memang daripada awal nak buat bisnes ke ataupun asal-asal suka-suka je? Saya tak suka bisnes. Oh ya? Sampai sekarang saya tak suka bisnes. Tapi masuk. Itu antara benda yang saya tak expect. Saya tak pernah doa minta bisnes. Tak pernah terfikir nak jadi businessman. Saya hanyalah seorang lelaki, seorang anak muda yang ketika itu nak buat dakwah dan tak tahu cara apa yang terbaik untuk buat dakwah. Saya cuba macam-macam, tak jadi. Kemudian saya menulis, tiba-tiba menjadi, saya tulis blog. Blog zaman Blogspot ke WordPress? Sama tu, Blogspot. Saya buat Blogspot. So, bila saya menulis, ketika tu baru rupanya, bakat aku adalah menulis. Masa tu baru tahu? Saya tu baru tahu. Bukan pada zaman Mesir ke zaman saya start menulis ketika zaman Mesir. Okay. Tapi tak ada orang baca lah. Masa tu blog lah? Blog lah. Okay. Dan teruskan menulis. Sampai tiba-tiba blog saya meletup, tak tahu macam mana. Nama blog saya adninroslan.blogspot.com. Patutlah awal-awal sebelum tarbiyah sentap pun adninroslan.com kan? adninroslan.blogspot.com. Lepas ramai baca tu lah, ramai komen. Tersentap, saya baca tu sawak, tersentuh, saya baca tersentuh. Kat situ dapat nama idea tarbiyah sentap. Okey. Maknanya tarbiyah sentap bukanlah tarbiyah dengan cara maki hamun orang ke apa, kan? Lagi pun takkan nak letak tarbiyah sentuh kan? Takkan nak letak tarbiyah sentuh, tak sono. So letaklah tarbiyah sentap. So mungkin nama tu rare. So lagi laju lah. Sampailah Disember 2014 saya keluarkan buku first saya, tarbiyah sentap tu. Itu yang terbitkan ketika tu Little Caliph. Little Caliph. Ya. Yang terbitkan buku tarbiyah sentap first tu adalah Little Caliph, bapak saya sendirilah. Sampai Jun 2015. Ketika itulah mak ayah saya kata, Nin, buka company sendiri. Wow. So terus daftar. Atas saranan mak ayah? Terus daftar Sdn Bhd atas nama Sentap Press Sdn Bhd. Mak saya letak 20,000, ayah saya letak 20,000, saya letak 10,000. 50,000. Itu modal first lah. Ya. Lepas tu ayah saya keluar 4 bulan. Keluar 4 bulan tabligh. So awal-awal saya bisnes nak kata punya jahil bisnes tu. 4 bulan tu saya dengan ada staff saya tak dapat gaji. Berapa bulan tadi? 4 bulan. Staff berapa ramai masa tu? Ada 3 ke 4 lah. Lebih kurang. 4 bulan tak dapat gaji. 4 bulan tak dapat gaji. Sebab ayah saya keluar 4 bulan kan. Ya. So satu hari tu funder tak ada. Satu hari tu saya call bapak saya. Kita kata, "Bah, kita 4 bulan tak dapat gaji ni." "Kenapa?" "Abah keluar 4 bulan." Ayah saya, "Astagfirullah, Nin. Anin kan CEO company sendiri. Anin lah yang kena bagi gaji kat staff." "Oh ya ke?" Punya tak tahu kan. Padahal duit ada. Duit ada. Tapi tak tahu. Yelah, punyalah. Nak punya jahilnya. Masa bisnes kan. So alhamdulillah kita dapat. Saya pun first time mengelta sign check. Wah. Sign check. Bagilah gaji 4 bulan 1,000. Seronok lah staffnya. Tapi nak kata punya jahil. Tapi jahil-jahil tu pun alhamdulillah lah. Jadi Allah bagi jadi. Sampai sekarang dah 10 tahun lah tarbiyah sentap ni. Tak, satu tarbiyah sentap lah. Yang saya kagum juga. Ustaz ada suara, Ustaz? Semua orang ada suara. Suara yang sedap, Ustaz, masalahnya. Suara saya tak sedap. Tak, Ustaz
daripada dulu minat muzik ke apa? Sebab Ustaz movie tak tengok. Okey. Apa lagi, game tak main. Game tu tak apalah, tak ada kaitan dengan suara. Movie tak tengok. Barangkali muzik video pun tak layan. Radio pun saya layan Ikim sebenarnya. Radio pun layan Ikim kan. Ikim sekarang ada Zayan. Zayan sekarang kan. Dari kecil memang Ikim lah. Kalau bulan nasyid zaman ada Murni tak ada zaman Raihan. Raihan, okey sorry. Hijaz. Yang bertanya ni pun dah tua. Kat kereta memang mak bapak bukan nasyid je lah. Minat nasyid tu daripada sekolah. Okay. Start buat muzik lepas SPM. Oh dah start dah lepas SPM. Try main-mainan. Di Mesir tu dah start ada kumpulan nasyid dah? Saya buat muzik untuk kumpulan Fetia. Oh Fetia. Kat Mesir tu saya buat muzik untuk kumpulan Fetia. Oh saya follow dia kat Facebook. So lepas dah buat Tarbiyah Sentap, bermula dengan buku. 2016 tu saya buat Tarbiyah Sentap Records. So saya develop artis from zero. Saya berapa artis dah sekarang? Yang pernah dalam kontrak 11, yang masih dalam kontrak 9. Yang saya develop from zero lah. Wow. Ada Rabita, ada One Path, ada kalau dulu The Faith, lepas tu ada Anik Muhai, Fetia, Anik Muhai. Semua tu under saya lah. Wow. Tak Ustaz. Okay, dalam keadaan Ustaz tak minat bisnes and then tak ada background bisnes, buat Tarbiyah Sentap, tulis buku and then buat pula Tarbiyah Sentap Records, boleh mengurus 9 artis yang dulunya 11 kan. Mana dapat ilmu bisnes tu, ilmu pengurusan tu? Yalah, saya tahu ayah banyak belajar daripada kegagalan juga, tu satu. Banyak juga ups and downs. Dan benda tu sangat mengajar kita. Tapi antara yang saya banyak belajar dengan mak ayah lah. Yang apa-apa tanya dia orang je. Yalah, dia orang pun memang ada bisnes cerita kali tu kan. Bila banyak belajar dengan dia orang tu, saya bersyukur. Dan dia orang pun share partner. Tapi dia orang lepas tangan. Which is pandang-pandang kau lah. Dia orang bagi kebebasan sepenuhnya pada saya. Dia tak mengongkong tak bagi walaupun mereka ada pengalaman bisnes, mereka otai bisnes. Boleh je dia orang. Ayah saya banyak kali kata kat saya, kalau abah betul-betul jam into Anin punya bisnes ni, banyak Anin kena marah dengan abah. Tapi faham lah signal dia. Tapi pandai. abah nak Anin belajar. So kalau bentang report kewangan ke apa kan, sepatutnya dia marah. Tapi dia tak pernah marah. Tapi bila dah berkali-kali macam tu, kita pun malu. Dan ada ujian-ujian yang datang. Alhamdulillah, bagi saya antara benda paling penting dalam bisnes adalah as a CEO, paling penting vision kita. Macam mana nak menggerakkan vision tu, kena ada team yang betul. Ni benda yang paling saya belajar dalam bisnes. Team yang betul kan. Team yang betul. Hire orang yang betul. Nak dapat orang yang betul tu, orang yang betul kena lalui pelbagai orang yang tak betul lah. betul. Baru betul kan. Baru akhirnya dapat yang betul. Dan dapat orang yang betul tu rezeki. Dan kena jaga betul-betul. So saya boleh kata sekarang ni alhamdulillah saya dikurniakan orang yang betul dalam tim saya. Setelah berapa tahun Ustaz? 10 tahun? Sekarang dah 10 tahun lah. Saya bukanlah kata yang sebelum ni tak betul. Sebab saya pun dulu tak betul juga. Tapi proses lah kan, the progress. Sama-sama tak betul. Sama-sama tak matang. Kalaulah dulu pun saya matang, boleh jadi saya pun boleh menjadikan yang tak betul tu betul. Tapi bila saya pun tak betul, dia orang pun tak betul, sama-sama tak betul. So banyaklah kelemahan, tapi banyaklah kebaikan dia orang. Tapi bila kita dah lalui pengalaman tu dan akhirnya kita dapat orang yang betul, bisnes tu jadi lagi propam lah. Macam tahun ni alhamdulillah pecah rekod lah. Memang pecah rekod sales lah. Pecah rekod sales buku dengan total album ke apa? Total. Memang saya tak pernah terfikir lah saya boleh dapat sales macam itu. Alhamdulillah. Memang saya tak pernah terfikir. Anggaran Ustaz? Boleh mute lah nanti. Tak apa, ini untuk inspirasi Ustaz. 10 juta lah. Serius lah, Masya Allah. Mungkin orang lain lagi banyak kot. Tapi tahun ni pecah rekod tu yang saya tak pernah minta. Saya tak minta, saya minta 5 juta. Saya doa, ya Allah bagilah 5 juta. Sebab tahun lepas saya 5 juta. Sebelum ni sejuta. Setiap tahun sejuta lah. Tiba tahun lepas 5 juta. Itu saya macam tak pernah terfikir, macam mana boleh dapat macam ni. So tahun ni saya doa dapat 5 juta macam tahun lepas. Sebab 5 juta tu pun dah banyak tu. Tak pernah terfikir. Dah lebih banyak tu. Saya rasa tak boleh ulang. Sekali. Lepas tu saya doa 5 juta.
Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 macam tak ada harapan dapat 5 juta. Memang tak ada harapan. Okey. Sampailah bulan 4 tu saya keluarkan buku Surat Cinta dari Tuhan. Oh, ni Ustaz bagi tadi. Buku baru saya. Buku tu buku sinopsis 30 juzuk Quran dengan tadabbur. Keluar daripada niche saya. Buku-buku saya selalunya pasal taubat, pasal anak muda, pasal buku ni tiba-tiba buku niche tadabbur. Dan ilmiah sikit lah. Ilmiah sikit. Sebenarnya ini ilmiah juga ni, tapi ekstra ilmiah. Lebih pembaca matang lah. Ya. Crowd saya pula crowd yang anak muda. So saya letakkan zero expectation untuk buku ni. So cuba untuk cari crowd yang lebih besar masa tu. Tak juga. Saya tulis buku ni untuk cabar diri sendiri je. Untuk saya sendiri pun belajar, baca. Push lah dia, push. Sebab saya selalu menulis untuk diri saya juga. Supaya saya pun banyak pembacaan dan penulisan. Bulan pertama buku ni keluar, launching dalam 2 minggu buat periode tak sampai 100 kot. Tak sampai 200 orang beli. Sikit lah. So saya dah pasrah lah, tak apa lah. Saya sebab time doa nak 5 juta tu pun tak yakin sangat tau. Ya Allah, kau nak bagi pun bagi, kau tak bagi pun alhamdulillah. Tak bagi pun nothing tulus. Sebab dah macam-macam kau bagi dalam hidup ni. Ya. Cuma Allah suka kita doa, Allah suka kita minta. Kita minta lah walaupun benda tu nampak macam mustahil kan. Tiba-tiba bulan 5 buku tu meletup. Wow. Bukan daripada saya pun. Entah ada orang yang beli buku saya, lepas tu dia buat macam review meletup. Bermula dengan orang yang review. Lepas tu baru pop. Lepas tu macam ada harapan dapat 5 juta untuk tahun ni. Sampailah tiba-tiba ada seorang kawan saya. Dia pun kata sales dia 5 juta tahun lepas. Dia kata tahun ni target dia 10 juta. Dia kata kat sini, Nin, target 10 juta jom. Saya kata, mustahil lah. Mustahil lah. Dah faham mustahil pula, boleh. Tak. Aku kalau doa, aku doa yang aku rasa boleh. Yang realistik. Yang realistik. 10 juta tak masuk akal. Boleh ni, boleh. Try je doa. Balik rumah tu try lah doa. Ya Allah. Aku segan nak minta dunia banyak-banyak kan. Tapi kalau kau rasa 10 juta tu baik, tu aku kau bagi. Kalau tak bagi, tak apa. Sekali Allah bagi. Saya macam itu bulan berapa? Sekarang. Ya. Belum 10 juta lagi, tapi nampak ada harapan lah. Bulan ni akan 10 juta lah. InsyaAllah. Bulan ni akan 10 juta. Allah. Dan ketika tu baru saya sedar satu benda yang pertama, kita berjaya bukan sebab usaha kita. Kita berjaya sebab Allah nak uji kita dengan kejayaan tu. Sebab nak kata usaha, ramai lagi orang usaha lagi gila. Tapi Allah tak uji dia dengan kejayaan, bukan Allah uji dengan kesusahan. Yang ni Allah uji kita dengan kesenangan. Ujian lah, bukan sebab kita mulia. Kedua yang saya belajar ialah jangan pandang remeh tentang kemampuan Allah. Kadang kita rasa Allah tak boleh bagi. Tapi Allah boleh bagi apa yang dia nak. Apa sahaja yang Allah Allah yang nak, Allah kehendakkan. Sebab tu doa. Kun fayakun. Hidup ni benda paling rugi adalah tak doa. Ya. Sebab doa ni Nabi kata sama ada kita dapat apa yang kita minta sekarang, ataupun kita dapat di waktu yang lain, ataupun kita dapat dalam bentuk yang lain, ataupun dapat dekat akhirat. So rugilah tak doa. Betul. Sebab akan dapat. Cuma lambat, cepat ataupun cara yang berbeza. Cara yang berbeza ataupun kat akhirat. Ya. So kalau kita tak dapat pun apa yang kita minta kat dunia ni, kat akhirat kita dapat, so rugilah kalau tak minta banyak-banyak. Sangat-sangat rugi. Ini memang bagi saya lah, doa ni so powerful lah. Sangat powerful. Saya boleh kata kebanyakan hidup saya sekarang ni pun sebab doa. Ya. Doa-doa yang Allah kabulkan. Lepas tu kadang-kadang kita ni kadang-kadang tergesa-gesa dalam doa. Kita nak Allah makbulkan cepat. Padahal Nabi Ibrahim doa, Rabbi'j'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah Mekah ni satu negara yang aman dan rezeki yang mencurah-curah, buah-buahan dan sebagainya. Lepas tu Allah makbulkan lepas 2000 tahun. Lepas 2000 tahun baru Mekah tu jadi aman bagai semua tu. Itu Nabi yang doa. Itu Nabi Ibrahim. So kita ni janganlah nak tergesa-gesa sangat. Yeah. Nak push Allah pula. Allah akan bagi yang terbaik. Yang penting doa. Jangan malu. Ada orang kata, malulah nak minta banyak-banyak.
Come on lah. Come on lah. Allah bukan macam bos kita. Nak minta kat bos naik gaji, kita malu. Ya, ya. Allah ni Tuhan yang maha kaya kot. Dan maha pengasih. Maha pengasih, maha penyayang. Bahkan dia cinta kalau kita minta. Ya. Lagi kita minta, lagi kita tak malu berdoa. Lagi Dia siap suruh lagi. Dia suruh. Betul. Lagi kita minta, lagi dia suka. Masya-Allah. Ayah saya kata ini ketika saya punya bisnes tengah down. Dia ada satu fasa tu down juga tau. Memang rasa nak tutup semua benda. Nak sebut tak semua senang lah bisnes ni. Susah memang. Semua yang buat bisnes tahulah benda ni. So ayah saya kata kat saya time tu memang di titik terendah saya juga dalam bisnes semua ni. Ayah saya kata, Nin, time tu Ramadan. Ayah saya kata, semua doa abah di 10 malam terakhir semua makbul. Masya-Allah. So 10 malam akhir ni doa sepuas-puasnya. So saya pegang benda tu lah. Allah. Itu bab bisnes, especially buku lah kan. Bila Ustaz mula buat muzik ni, saya memang dah follow dah Ustaz punya lagu ni. Tapi paling saya tertarik bila Ustaz dengan beraninya menyahut cabaran netizen untuk cover lagu K-pop Demon Hunter. Itu memang jadi lah. Alhamdulillah. Macam ni impact yang hasil pada lagu-lagu tersebut. 3 lagu Ustaz cover Golden. Ada satu lagi, 4 free pun saya cover juga. Apa lagi? Golden, Soda Idol, Pop, Your Idol kan? Dengan satu lagi free. Lah. Free. Anak saya pun tak tengok cerita tu. Saya tak bagi anak saya tengok. Saya tahu lagu Ustaz tu lagi pun, tak tengok kan? saya tahu lagu tu pun sebab orang cabar cover lagu. So lagu apa? Lagu apa? Lepas tu saya buka YouTube. Saya jenis yang kalau dengar sekali saya boleh ingat. Wow. So saya pun, adakah itu impak daripada hafal Quran? tak tahu lah. Bakat kot. Gifted Ada orang bakat dia bercakap, ada orang bakat dia menyanyi, ada orang bakat dia kompos lagu, ada orang bakat dia melukis. Alhamdulillah. Saya mungkin bakat saya mendengar. Kalau dengar saya cepat tangkap terus. Cepat tangkap. Lepas tu saya tengok lirik. Saya kalau nak cover biasanya saya akan tengok lirik. Kalau lirik tu okey saya tak cover. Kalau lirik tu teruk tapi jadi siulan, itu saya akan cover. Sebab saya nak bagi alternatif kepada orang yang mendengar. So bila saya tengok lirik lagu Golden tu, lirik dia tak elok sebenarnya. Bila tengok lirik dia macam nak bebas daripada kongkongan mak bapak. Dia nak bebas daripada dia nak dia nak jadi diri sendiri sampai melanggar segala benda lah. Atas alasan jadi diri sendiri, nak langgar, nak bebas daripada semua benda. Which is tak bagus. Lagu Soda Pop pun tak senonoh juga lirik dia. Lagu Your Idol tu lagi teruk. Lagi syirik tu. Memuja. So saya ubah lirik lah. So bila saya ubah tu, dia punya impak tu alhamdulillah. Saya rasa semua budak sekolah rendah hafal lah lagu tu. Ustaz, bukan setakat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Saya kalau pasang dalam program training, kadang-kadang kita pasang lagu bila buat aktiviti. Sambil dia buat aktiviti, saya menyanyi. Dia ingat lirik Ustaz. Bukannya versi Korea tu, bukan versi yang putih tu. Alhamdulillah. Versi Ustaz. Itu sebab saya kalau cover lagu, saya akan pastikan orang dah tak ingat lagu asal. Itu tujuan saya. Saya nak bagi alternatif. Sebab tu saya kalau boleh, lagu cover yang saya buat, saya akan pastikan kualitinya sama, rima perkataan pun sama. Ya. We going up 4. Berjalan 4 juga. Saya akan pastikan sama rima supaya bila orang dengar tu tak ada beza sangat dan tak lari jauh. So dia boleh feel sama seperti dan mudah diingati. Tapi message yang baik. Ramai tak ibu bapa? Ramai DM. Ustaz, terima kasih Ustaz buat lagu ni. Anak-anak saya dah tak dengar lagu asal. Terima kasih Ustaz. Memang ramai lah. So secara tak langsung tiba-tiba saya dapat crowd mak bapak. Saya dapat crowd budak sekolah. Ya, anak tu memang sekolah rendah pun dapat. Sekolah rendah. Tadi kau dapat. So sekarang kalau saya jalan-jalan, kalau selalunya saya jalan-jalan, tak budak sekolah, budak universiti. Betul. Ataupun parent. Sekarang budak sekolah. Ustaz ni. Dia tak sebut nama kumpulan tu. Tak sebut One Pass tu. Tapi adalah juga. Adalah, betul lah. Tapi diorang lebih, Ustaz, ya anak saya dengar lagu-lagu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kat situ lah rezeki. Last Ustaz, Ustaz collab dengan Naim Daniel. Apa dah lagu tu? Bernamai dengan takdir. Seni Bernamai dengan takdir. Kalaulah takdir Allah, lagu tu masuk AJL. Macam mana Ustaz? Saya takkan masuk. Kenapa Ustaz? Saya ada prinsip lah bagi saya. Ni tak kisahlah. Ni kalau kan? Benda tu satu event maksiat sebenarnya. Okay. Bercampur lagi perempuan.
kalau saya masuk AJL, saya macam ajak orang tengok lah AJL tu. Walaupun atas nama dakwah. Bagi saya itu tipu daya. Fizik Ustaz. Itu tipu daya. Dia macam campur adukkan hak dan batil. Yes, Talbis iblis. Nak buat dakwah, tapi akhirnya kita ajak orang untuk tengok event maksiat tu. So, idza ikhtalatal haq wal batil ghalaba al batil. Jika bercampur hak dengan batil, yang menang adalah batil. So, sama juga ni pandangan saya kalau perempuan menyanyi. Walaupun nyanyi selawat ke apa, yang orang akan ingat ialah kecantikan perempuan tu. Dia tak ingat lirik tu. Dia tak ingat, dia tak amalkan pun lirik tu. Mesej tak sampai pun. Tapi yang laki-laki, cantiknya dia. Bergetar tulang rusuk. So, itu prinsip saya lah. So, saya dah bagi tahu kat label dia orang. Saya tak masuk lah. Kalau lagu tu masuk AJL, hantar Naim seorang lah. Saya tak. Lagu tu potential besar Ustaz. Satu lagi suara saya tak ada. Sedap mana? Sedap Ustaz. Takut diaibkan di pentas AJL. Tapi kan, tahulah saya bagi nasihat untuk hamba. Ustaz memang betul-betul hamba Ustaz. Sepanjang interview ni. Podcast ni. Tak, memang suara tak sedap pun. Allah. Itu eja-eja sikit je. 10 tahun pada sekarang, apa yang Ustaz Adnin Roslan nak achieve? 10 tahun yang lepas, saya pernah bagi tahu murabi saya bila dia tanya, "Anda nak jadi apa?" Time tu umur saya 20 something. Ketika tu saya kata saya nak jadi Ustaz Azaidros versi anak muda. Okey. Saya cakap benda tu ketika tu saya tak dikenali lagi. Cuma time tu tengah viral Ustaz Azaidros. So saya kagum dengan dakwah dia. Yeah. Tapi saya fikir kenapa kurang pendakwah muda So saya kata dekat guru saya nak jadi 10 tahun akan datang, umur 30 nak jadi macam Ustaz Azaidros versi anak muda. Dan alhamdulillah ketika umur saya 30 tu, which is saya ingatkan 30 tu saya dah tak relevan. Sebab saya mula tarbiyah serentak umur 23. 22. Umur 30 kat kepala saya aku dah tak relevan dah. Rupanya umur 30 tu saya punya TikTok meletup pelopap. Kan? Macam mana kemunculan di TV Hijrah membantu Ustaz? Alhamdulillah lah, memberi confidence sikit lah. Membantu confidence. In term of nama tu mungkin orang tak kenal saya sangat. Tapi orang kenal saya daripada blog saya dan sebagainya. Tapi yang menarik pula, masa tu yang kita jumpa, umur saya 33 kan, kita sembang tadi kan. Betul. Dan hari ni kita jumpa balik, saya 33. So alhamdulillah ketika umur saya 30, Allah makbulkan impian saya nak jadi macam Ustaz Azaidros versi anak muda. Masya-Allah. Uci saya dikenali dan saya pernah bagi ceramah kat sekolah anak Ustaz Azaidros. Benda tu saya terharu lah. Tu legend lah. Terharu. Kat Terengganu. Lepas tu saya terjumpa Ustaz Azaidros, saya salam dia, saya peluk dia. Bergambar dengan dia sekali. Dan sekarang umur saya 33. Kalau tanya saya, lagi 10 tahun apa saya nak jadi? Saya nak jadi macam Ustaz, tak tahu Abang Amin kenal tak? Ustaz Firanda Andirja. Ustaz Firanda kenal di Indonesia. Saya sangat. Dia power. Saya sangat respect dia. Dia faqih. Tengok YouTube dia. Semua ilmu. Ya. Dan semua syarah kitab ni. Setiap hari. Hidup dia memang ilmu. Lepas tu kalau ceramah dia tak goreng. Dia direct. Cakap dalil. Selalu kan mukadimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, apa khabar semua, sihat Direct masa sikit. Dia dah habis selawat semua. Topik kita hari ni berkenaan ini. Nabi SAW direct. Memang direct. Dan di titik terendah hidup saya, ketika tu saya baru kenal Ustaz Firanda sebenarnya. Dan sampai sekarang, bahkan on the way ke sini pun saya dengar macam Ustaz Firanda. Dan saya memang target, 10 tahun akan datang, umur aku 40 ataupun 40 ke atas, aku nak jadi macam Ustaz Firanda yang memang hidup menginfakkan diri untuk ilmu. So Abang Amin, aminkanlah doa saya. Saya Amin Idris mengaminkan doa tersebut. Semoga bukan 10 juta, lebih pada 10 juta insya-Allah. Amin. Bukan semata doakan saya jadi macam Ustaz Firanda. Yes, bahkan lagi hebat insya-Allah. Dan saya doakan bukan 10 juta. Kalau boleh 20 juta untuk agama insya-Allah. Amin ya Allah. Dan Ustaz Adnin, terima kasih sudi jadi dalam The Amin Idris Show. Alhamdulillah. Begitu sukses dan sampaikan salam kepada mak ayah. Insya-Allah. Sebabnya anak-anak saya yang dua-dua perempuan ni, dua-dua mendapat tarbiyah dari Little Caliph. Alhamdulillah. So kiranya kita ada kaitan lah. Ada kaitan. Yeah. Dan job pertama klien yang bayar untuk podcast baru Ustaz Adnin lah. Wow, betul-betul ada kaitan kita. Betul ada kaitan. Alhamdulillah. Sekali Ustaz Adnin, jazakallah khair.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.